Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So insyaAllah kan, malam ni kita akan teruskan perbincangan lagi. Cuma kan, sebelum tu lah bagi tahu yang apa ni, setakat ni lah kan, kelas yang malam ni, malam Isnin ni, dia apa ni, saya pilih mana tajuk yang menarik lah kan. So dia tak ada tajuk yang spesifik kan. Setiap minggu tu tak ada. Okay. Okay. So saya duduk renung tadi, tengok cadang nak masuk tajuk ni satu untuk nak tengok mana. Sebab apa, dalam kelas pagi tadi pun ada sebut tentang balarah kan. Okey, ilmu balarah. Okay. So secara asasnya lah tuan-tuan, ilmu balarah ni tuan-tuan adalah ilmu yang perlu kan untuk kita nak faham Quran dengan menghayati makna dia. Okay, so kalau kita nak baca secara terjemahan okey je. Cuma tak dapat feel. Okay. So kalau nak feel tu macam mana? Dan perlu melihat kepada ilmu balarah. Balarah tu apa? Ringkasnya apa? Nak menyampaikan cara kita nak sampaikan sesuatu makna dengan pemilihan perkataan yang tepat dan dengan susunan ayat yang cantik, dan dia punya bunga bahasa pun indah kan. Maksudnya sedap dengar, makna dia pun clear, jelas. Itu balarah kan. Dan Quran tuan-tuan adalah kalam yang sangat-sangat tinggi ilmu balaghah ni. Walaupun ayat dia tu kalau tengok vocab dia tu taklah susah sangat, betul tak? Kan? Okay. Kalau tengok vocab dia tak susah. Maksudnya tuan-tuan tak jumpalah perkataan-perkataan yang jarang orang sebut, tak. Sebab memang Allah dah memudahkan kan, untuk difahami dia punya perkataan. Okay. Kalau contoh tuan-tuan tengok kan syair Arab zaman dulu tuan-tuan, kadang-kadang ini perkataan apa ni? Okay, tak pernah jumpa pun ada. Tapi Quran tuan-tuan memang dimudahkan. Okay, bahkan kalau tengok dia punya perkataan dia pun banyak yang berulang kan. Okay, berulang. Lepas tu dia punya pattern, dia punya kata asas dia, kata apa? Kata akar dia, kata dasar dia pun sama. Okay, dia tak banyak olahan sangat. Okay, tu. Namun dia tak pernah mengurangkan sedikit pun apa, ketinggian ilmu balaghah dalam Quran. Okey. So hari ni tuan-tuan saya nak ambil kan beberapa contoh daripada Quran yang mana tuan-tuan dalam Quran ni tuan-tuan, uh, kalau dari sudut ilmu balaghah dia sebut ilmu badi'. Ilmu badi' ni kalau bahasa Melayu kita macam bunga bahasa lah, senang cerita. Kan? Bunga bahasa. So bunga bahasa ni kalau contoh paling senang lah kalau tuan-tuan nak nampak, rima akhir pada ayat Quran. Itu sebahagian daripada ilmu badi' lah tu. Cuma dia adalah istilah dia tu. Sajak lah, apa lagi, pun nama. Okay. So itu adalah sebahagian daripada ilmu badi'. Okay. Cuma ini antara yang tuan-tuan boleh tengok. Okay. Yang ni kena cari ayat ni. Okay. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Okay. Ayat kita kena cari Ustaz. Okay. Kita minta siapa cari ni. Boleh ke minta tolong cari Ustaz ni, ayat ni. Saya tak ingat surah. Huwa adhaka wa abka wa annahu huwa Najm amata. yang kita belajar dulu ni kan Ustaz? Najam Kita belajar dulu ayat ni. Okay. Saya pun tak ingat dah. An-Najm. Najam Saya nak tengok ayat berapa. 43. 3. InsyaAllah. 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka Hmm. wa annahu huwa wa annahu huwa Hmm. amata wa ahya. Okay, kita tengok dia punya ni lah. Yang ni perbincangan dalam bunga bahasa kan, ataupun dalam, kalau dalam balaghah dia sebut sebagai ilmu badi' nama dia. Okay. Surah apa? Surah An-Najm Najm 43 ayat Ustaz. Jam 43 saat-saat kita tengok.
Okey. Hmm. Dah jam 4.3. Kita tengok saya. Hmm, betul. Betul lah. Hmm, 43 dengan 44. Okay. Betul lah. 43 dengan 44. Okey. Hmm. Okey. Yang ni cuma istilah dalam balawah saya tak ingat. Okey. Dia punya istilah dia saya tak ingat. Cuma dia punya apa ni? Apa ni? Uh, bukan istilah dia panggil apa? Fungsi dia. Kategori. Bukan bukan. Dia gunakan dua perkataan yang berlawanan. Saya tak Hmm. ingat ada istilah dia atau apa dalam balawah. Cuma maksudnya dia bandingkan. Yang ni adhaka, gembira. Lawan dia apa? Hmm. Eh, Ab Nangis. nangis. Duka cita. Amata, mematikan. Ahya, menghidupkan. Hmm. Saya tak ingat nama istilah dia dalam apa? Balawah saya tak ingat. Cuma dia menggunakan dua perkataan yang berlawanan. Hmm. Okey, dia guna dua perkataan yang berlawanan. So ini adalah antara bunga-bunga bahasa yang ada di dalam ilmu bahasa Arab. Okay. Cuba tengok. Wa annahu, dan bahawa sesungguhnya. Dia guna taukid tu anna tu. Wa annahu, dan bahawa sesungguhnya. Hu. Okay, cuba tengok. Hu satu, lepas tu huwa pula dua kali. Dan sesungguhnya huwa, dia. Pak. Okay. Adhaka, dialah yang menyebabkan seseorang tu bergembira. Adhaka, menggembirakan. Dialah yang menggembirakan. Wa abka, dan dialah yang dia terjemah kat sini menyebabkan seseorang tu menangis. Boleh? Hmm. Okey. Adhaka maksudnya dia penyebab orang tu suka. Abka, dia penyebab orang tu nangis. Sedih. Baka, abka. Dia beza daripada dhahika. Ini kalau dhahika, ketawa. Adhaka maksudnya tuan-tuan buat lawak, orang yang ketawa. Itu adhaka. Menjadikan orang itu ketawa. Menjadikan orang betul. Okay. Baka, Hmm. baka maksud dia apa? Nangis. Nangis. Kalau abka, tuan-tuan buat orang tu sampai nangis. Hmm. Nampak beza dia? Kan? Baka, nangis. Abka, kan? Memenangiskan. Benar terjemah. Kalau kat sini dia terjemah menyebabkan seseorang tu menangis. Ah, tengoklah mana yang sesuai terjemahan dia. Okay. Itu abka. So, dua perkataan ni berlawanan. Adhaka satu, abka satu. Lawan ketawa, menangis. Maksudnya dia himpunkan dua perkataan yang berlawanan dalam satu ayat. Okay, so ini juga adalah antara bunga bahasa. Okay. Lepas tu diselangi dengan huruf wa. Wa ni apa ni kita sebut? Wa ni adalah Waktu. wa'ataf. Okay. Okay, yang tu satu. Wa annahu, dan bahawa sesungguhnya. Okay, sesungguhnya ini menceritakan tentang siapa ni? Iaitu menceritakan tentang Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Dan bahawa sesungguhnya dialah yang menyebabkan orang tu gembira dan dialah yang menyebabkan orang tu berduka cita. Okey. Sambungan lagi. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahawa sesungguhnya dialah amata, dialah yang mematikan. Mematikan, maut dan mati tu. Wa ahya, dan juga dialah yang menghidupkan. Dan kalau dari sudut perkataan lah, sama ada mematikan itu tuan-tuan, sama ada mematikan apa ni, jasad kan. Mati dari sudut jasad maksudnya orang tu dah sampai ajal lah kan. Ataupun ahya, okey, amata wa ahya, mati dan hidup, iaitu pada jasad kan, pada nyawa. Ataupun juga yang dimaksudkan adalah mati dan hidup tu adalah
mematikan hati ataupun menghidupkan hati. Nampak? Okey. Dua-dua boleh pi. Okey. Okey. Wa annahu huwa amata wa ahya. Okey. So tengok kat sini dia himpunkan dua perkataan yang berlawanan, iaitu apa? Amata dan juga ahya. Mematikan dan juga menghidupkan. Maksud apa yang perlu kita faham? Kesimpulannya tuan-tuan adalah kita perlu faham bahawasanya kan, setiap keadaan itu sama ada nangis, gembira, okey, mematikan. Maksudnya kita tengok orang matilah ataupun yang menghidupkan. Okey, itu perlu rujuk, perlu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Itulah itu yang perlu kita faham kat situ. Okey. Adhaka, apa tadi terjemahan adhaka? Adhaka menyebabkan orang tu gembira. Abka menyebabkan orang tu menangis. Amata mematikan. Ahya menghidupkan. Okay. Dua perkataan yang berlawanan. Adhaka abka. Amata ahya. So ini antara lah kan. Antara bunga bahasa yang ada dalam Quran. Maksudnya dia pair kan. Dia gabungkan dua perkataan yang berlawanan dalam satu ayat. Menceritakan tentang satu benda. Dan itu menceritakan tentang Allah. Kan? Tapi Allah yang adhaka dan dia juga lah yang abka. Dialah yang amata dan dia juga yang ahya menghidupkan. Ha. Yang ni kalau bahasa Arab mungkin tuan-tuan tak nampak sangat. Kalau contoh tuan-tuan karang ayat Melayu kan. Apa? Kalau puisi jiwang ke apa ke mungkin tuan-tuan nampak kan. Dialah yang apa contoh dia. Dialah yang memberi dan dialah yang menahan. Ha. Dia yang apa? Contoh, tuan-tuan nak himpunkan dua sifat yang berlawanan. Dia garang dan dialah penyayang. Nampak? Okay. Himpun dua sifat benda yang berlawanan tetapi dalam satu ayat menceritakan tentang satu benda. Okay. Itu salah satu daripada bunga bahasa lah. Okay. Itu contoh. So yang ini adalah antara lah antara satu daripada bunga bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Saya tak ingat nama apa dia punya ni. Tibak ke apa, muqabalah, saya tak ingat dia punya istilah. Cuma yang pasti dia menghimpunkan dua perkataan yang berlawanan. Pada semua situasi itu, Ustaz. Dia tengok kepada makna. Contoh kan, contoh kalau macam doa tidur tu kan kita ada perkataan mati dengan hidup juga Ah, kan. ah, Yang tu pun dia kira bunga bahasa juga kah? ah, Bismikallahumma ahya wa amut tu. ah, Bismikallahumma amut wa ahya. Ke macam tu kan? boleh juga. Ada orang baca depan belakang lah. Itu tu kira bunga bahasa juga. Boleh. Ke yang tu memang, Nak kata macam tu. oh boleh juga. Ah, okey. Sebab dia Hmm. luas. Okey. Okey, itu antara lah antara. Dan banyak lagi tuan-tuan sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya. Wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya. Okey, situ dulu. Okey. Setakat tu semua jelas tak? Clear tak? Uh, Dapat dua apa ni? Uh, ap- Bunga bahasa lah kan. Ataupun kalau dalam ilmu bahasa Arab, dia perbincangan dalam ilmu balaghah di dalam bab ilmu badi'. Nama dia ilmu badi'. Bukan badi'. Ini badi' al Jadi, bunga bahasa lah kita sebut. Ini menghimpunkan dua perkataan yang berlawanan dalam satu ayat. Kita contoh. Okey, setakat tu ada nak tanya apa-apa tak setakat tu? Malam ni pendek je kan. Cuma nak bagi nampak, tuan-tuan nampak dia punya uh, apa ni? Makna dia. Okey, ada nak tanya apa-apa setakat tu? Malam ni ringkas je. Okey. Okey, semua okey.
Okey, Alhamdulillah. Okey. Saya fikir dia macam nak tengok uh, apa ni? Ustaz, sorry. I, Badiak tu kata dasar dia apa? Apa maksud dia? Badi' asalnya ba dal ain. Nak kata apa ni? Nak kata apa nak terjemah badi'? Dia asalnya daripada bada'a lah. Saya ni. Okay. Ilmu badi'an asal Hmm. daripada Kalau huruf dalam tu dia kata cabang ilmu ba. balaghah yang mempelajari cara memperindahkan kata-kata Betul. atau ayat dalam bahasa Arab. Betul. Huruf ba dal ain. Hmm. Cuma yang ni kena tengok kamus dia bagi makna apa. Cuma antara lah antara yang saya ingat dia punya perkataan dia ada membawa makna mencipta. Ya juga. Maksudnya Hmm. mereka Zat, betul tengok kamu set tengok dia punya apa makna dia. Bada'a. Bada'a. Bada'a ke badi'a? Yang tengok balik. Kalau tuan ingat nama antara Asmaul Husna ada juga nama Al-Badi'. Bada'a. Mereka. Bada'a syai'. Okey, betul. Bada'a. Dia terjemah kat sini mereka. Bukan mereka dia orang. Mereka. Okay. Mencipta, ya. Cipta. Buat benda yang baru. Itu Bukan dari sudut sesuatu yang baru. itu dari sudut kata ni, perkataan dari sudut bahasa. Kan? Hmm. Ni kalau contoh abda'a. Yang ni beza sikit lah. Bada'a membuat yang baru atau bid'ah. Ah, betul. Abda'a. Hmm. Antara makna dia lagi adalah memperindah. Memperindah Hmm. perbuatan. Ada tak bawah tu? Badi'. Okey. Oh, Abda'a. Badi' nama Tuhan yang mengadakan sesuatu dengan Betul. tiada contoh. Ah, Oh, okey. itu al-badi'. Sama je ya, Badi' ni pun yang indah, yang ajaib. Betul sama. Okay. Hmm. Contoh sebut badi'us samawati wal ardh. Oh, tu kan. Sama lah. Ilmu al-badi'. Ilmu yang mengenal elok cakap. Okey, betul. Badi'. Hmm. Okey. Kat sini dia bagi ilmu Badi' ni ada dua. Hmm. Okey. Satu muhassinat al-lafziyah, Betul. satu lagi muhassinat al-ma'nawiyah. Dua je tak tahu lah, Allah Alam. Ini pakcik, Muhassinat ni yang pakcik Google bagi. Muhassinat ni benda yang mengelok yang me, pemuhassinat nak mencantikkan yang memperelokkan. Hmm. Contohlah tuan-tuan. Okey kalau contoh Keserupaan bunyi. ah, contoh macam make up lah lebih kurang. Muhassinat. Hmm. Oh, tadi yang Ustaz sebut sajak tu, oh, dah masuk Ah, dalam dia lah. Termasuk Lafziyah tu, lafziyah ah, tu masuklah as-sajak dia tu. sama ada pada lafaz ataupun pada makna. Hmm. Itu badi'. So Ada bada'ah tadi. cerita yang awal-awal ini lagi Ustaz. Bada'ah tadilah maksudnya mereka memperindah. Okey, itu. Okay, boleh ya? Itu badi'. Boleh, insyaAllah. Yang bid'ah tadi kata dasar yang sama, Ustaz? Bada'ah betul sama. Bida'ah sama. Okey, okey, okey. Okey, bid'ah. Mereka-reka benda baru. Kan Oh, okey, bid'ah okey. ni kan maksudnya something yang baru. Betul tak? Amalan Benda yang baru. direka-reka. Okay. Cuma Kalau bid'ah. nama, sorry, nama Ah, orang Badi'uz Zaman tu, apa maksudnya? Tengok makna dia. Badi'uz zaman. Sama ada yang dimaksudkan orang yang dia bukan mereka baru. Maksudnya dia macam apa nak kata. Macam Dia bukan macam evergreen Ustaz, selama-lamanya bukan, bukan. berzaman-zaman. Dia bukan macam tu. Maksudnya dia create something. Oh, Badi'uz zaman. Nak kata apa contoh macam dia buat reformasi gitulah. oh, Macam bapak oh, reformasi.
Ah, Macam apa? Tajdid, mujaddid. lebih kurang macam itulah. Lebih kurang ya? Oh, okey, okey. Okay. Lebih kurang lah makna dia. Okay. Orang yang reka benda baru kan. Okay, lebih kurang. Okay. Dan dia tengok kepada kehendak orang tu. Orang tu nak tak makna tu sebagai apa. Sebab dia Sebagai makna keindahan zaman, yang tu pun keajaiban boleh juga. zaman. Yang tu boleh juga. Oh, Sebab dia boleh pergi okey. banyak tu. Okay, tengok kadang-kadang nama ni tengok si orang yang letak nama tu. Tengok dia nak makna apa. Hmm. Okay. Boleh. Bid'ah air tu. Okay, badi' apa lagi? Dalam Quran bila sebut lafaz Allah badi'us samawati wal ard ada dalam Quran. Hmm. Dia sebut badi' juga. Okay. Cuma kita perlu faham dari sudut bahasa satu, dari sudut lafaz, dari sudut istilah satu. Okey. Maksudnya badi' kalau dalam istilah balaghah, okey, so yang dimaksudkan ilmu badi' itu ilmu yang mencantikkan bahasa. Kalau contoh ni badi'us samawati wal ard. Yang dimaksudkan adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Beza situlah. Okay. Dari sudut bahasa lain, dari sudut istilah lain. Dia punya penggunaan mana. Boleh? Okay. Itu contoh. Okay. Clear eh? Ya, so itulah. Okay. Malam ni kita dapat yang ni kan. Tengok-tengok. So macam ni lah. Yang ni lah yang okey, yang boleh senang faham sikit. Okay. Saya dah tengok-tengok. Ada juga yang apa nak kata bukan susah faham. Dia macam panjang sikit cerita. Okay. Tak apalah. Itu kemudian nanti insyaAllah. Okay. Okay. Ada tanya apa-apa setakat tu. Jelas yang mana? Clear? Okay. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih, Ustaz. Ustaz.